Okay. So, tajuk yang pertama adalah tajuk fungsi kuadratik. Okay, awal-awal dah soalan susah. Okay, so fungsi kuadratik diberi fungsi kuadratik ialah fx sama dengan 2x kuasa 2 tambah 2x kuasa 2 tolak 6x tambah 7 iaitu punca alfa dan beta. Dengan keadaan alfa dan beta adalah pemalar. Bentukkan satu persamaan kuadratik yang baru. Dia ada punca-punca ni 3 alfa tambah 1 tambah 3 beta tambah 1. Okay, so awak kena. Okay, banyak pula dia guna. Okay, dia nak kaedah penyampaian kuasa 2 buatkan persamaan dalam bentuk vertex. Okay, dalam bentuk vertex. Okay, so awak ada keluarkan dulu yang A ialah fx sama dengan 2x kuasa 2 tolak 6x tambah 7. Okay, so kalau dekat sini awak ada HTP. Okay, persamaan dia HTP. Hasil tambah iaitu alpha tambah beta sama dengan B negatif B per A. Okay, so alpha tambah beta sama dengan negatif 6 per 2 sama dengan 3. So kalau HDP, okay, so kalau alpha beta sama dengan C per A. So C per A dengan negatif B per A ni awak kena hafal lah alpha beta dengan alpha tambah beta. Okay, HDP tak nak lah ni, nanti confuse. So ni alpha beta darab ialah 7 per 2. Okay, so kalau dia tanya dekat sini, dia nak ialah yang pertama 3 alpha tambah 1, 3 alpha tambah 1 dan juga 3 beta tambah 1. So untuk persamaan baru, kena buat HTP dulu. So 3 alpha tambah 1 tambah 3 beta tambah 1. So maksudnya 3 alpha tambah 3 beta tambah 2. So 3 faktorkan alpha beta tu 3 kat luar. So 3 alpha tambah beta kita akan dapat 3 tambah 2. So 9 tambah 2 akan dapat 11. So HTP awak akan dapat 11. Okay. So kalau dekat seterusnya HDP pula 3 alpha tambah 1 3 beta tambah 1 sama dengan 9 alpha beta tambah 3 alpha beta tambah 3 alpha beta tambah 2. Sama dengan 9 alpha beta 7 per 2 tambah 3 alpha beta bukan 3, 6. 6 alpha beta. Oh, bukan 6. Ada 9 lah. Salah. 3 alpha tambah 3 beta. Patut pelik. Okay, ni 9 betul. So 3 alpha tambah 3 beta tambah 1, bukan 2. 1 darab 1 dapat 1. Okay, so dia akan jadi 3 alpha tambah beta tambah 1. 9, 7 per 2 tambah 3 darab dengan 3 tambah 1. So awak akan dapat 9, 7 per 2 tambah 3 darab 3 tambah 1 akan dapat 83 per 3. 83 per 2. Okay, so equation yang baru. Equation baru sama dengan X kuasa 2 tolak HTP X tambah HDP sama dengan kosong. X kuasa 2 tolak 11 X tambah 83 per 2 sama dengan kosong. Okay, so tu persamaan awak. Okay, kalau dia cakap, okay, boleh sampai situ ke saya laju sangat? Okay, so kalau dekat sini kena buat dalam keadaan vertex. Okay, so kalau vertex X kuasa 2 tolak 11X tambah negatif 11 per 2 kuasa 2 tambah tolak negatif 11 per 2 kuasa 2 tambah 83 per 2 sama dengan kosong. So awak kena tambah sini ke sini sikit, kat sini lah tepi.
mod. Okay. So kena tambah. Yang ni ialah negatif B per A. Bukan negatif. B je. Tambah B per A kuasa 2 tolak B per A kuasa 2. So dia akan jadi X kuasa 2 X tolak 11 per 2 kuasa 2. Okay, yang belakang, okay, yang depan dia akan jadi 1. Yang belakang pun akan jadi 1, kira lah. So negatif 11 per 2 kuasa 2 tambah 83 per 2. 45 tambah 45 per 4 sama dengan 0. Itu vertex form awak. Tu bentuk vertex lah. Okay, ni satu markah, satu markah, satu markah. Yang ni satu markah, satu markah. 5 markah dekat situ untuk soalan A. Okay, boleh. Okay, untuk soalan B pula, dia kata mesti besar daripada H. So dia ada ni, lepas tu cari nilai H. Okay. So dia ada Fx sama dengan ni B. Tambah 6x lagi besar X kuasa 2 tambah 16. Fx tadi persamaan dia lah. Persamaan Fx ni masukkan balik dalam ni. So awak ada 2x kuasa 2 tolak 6x tambah 7 tambah 6x lebih besar X kuasa 2 tambah 16. 2x kuasa 2 tambah 7 tolak X kuasa 2 tolak 16 sama dengan 0. Lebih besar daripada 0. 2x kuasa 2 tadi 2 dah. So tinggal X kuasa 2 tolak 7 tolak 16 akan dapat tolak 9 lebih besar atau sama dengan 0. So masuk kalkulator fungsi kuadratik 10 negatif 9. So X awak akan tolak dengan 3. X akan tambah dengan 3. So X1 sama dengan 3. X2 sama dengan negatif 3. Sebab dia kata dia nak julat, maksudnya sebab dia lebih besar, so awak akan ada julat dia macam ni. So kalau dia lebih besar, dia akan belah kiri dengan belah kanan lah. So dia negatif 3, 3. So X lebih kecil. X lebih besar daripada negatif 3. X lebih kecil daripada 3. So H awak akan sama dengan 3. X lebih kecil. X lebih kecil. Salah simbol. So X lebih kecil daripada 3. X lebih besar daripada 3. Macam tu. Yang ni. So kalau simbol dia bila awak sekalikan, dia akan dapat H awak sama dengan 3. Sebab modulus lah. Modulus X sama dengan H. Macam tu. Tu jawapan untuk yang kedua. Okay, ni masukkan persamaan ni dapat 1 markah. Yang ni dapat 1 markah. Yang ni akan dapat 1 lagi markah. Yang H sama dengan 3 dapat 1 markah. Okay, boleh. Okay, seterusnya. Cuba try dulu. Cuba baca-baca dulu. Cuba cari koordinat N.
Diberi gambar rajah 3 menunjukkan segitiga RST garis TS berserenjang dengan garis lurus PR. Okay, so TS berserenjang dengan PR. Okay, keyword TS berserenjang tu kena ni lah. So TS berserenjang PR. Okay, so titik TM dan PR bersilang di N. Okay, lepas tu dia bagi TN sama dengan 2 nisbah 3. Cari koordinat N. So TN dengan TM. So ada T 8 dengan 7. Awak ada N tengah-tengah, X dengan Y tak tahu. Lepas tu dia ada M, 2 dengan 1. So dia kata TN ialah 2. So TM ialah 3. TM ialah 3. So maksudnya kalau kat situ 2, kat sini 1. Okay, lepas tu kena darab silang. Kalau awak buat 3, salah lah jawapan. Okay, so ni A. Muat ke? Tak muat, tak sini lah. So N X dengan Y sama dengan 8 darab dengan 1 tambah 2 darab dengan 2 bahagi dengan 3. 2 tambah 1. Okay, so 7 darab dengan 1 tambah 2 darab dengan 1 per dengan 2 tambah 1. So N awak akan dapat 10 bahagi 3. 10 per 3. So 4. 8 tambah 4 bahagi 3 akan dapat 4. Okay, 7 tambah 2, 9. 9 bahagi 3, 3. So N awak dapat 4, 3. Betul. 1 markah. Jawapan ni pengiraan 1 markah. Okay, so dia kata dia nak garis TS. Okay, keyword dia kat sini TS sama dengan PR. TS dengan PR adalah berserenjang. Okay, tapi kita tak tahu PR apa. Tapi dah tahu N. So N tadi ialah 4, 3. So awak boleh cari PR punya garis lurus lah. Kecerunan PNR. Sebab P tak ada, so kita boleh guna titik N dengan R. So N awak ialah 4, 3. R ialah negatif 2, 5. So M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. So M akan sama 3 tolak 5 bahagi dengan 4 tolak negatif 2. So M sama dengan 3 tolak 5 bahagi 4 tolak 2. Negatif 1 per 3. Okay, so kalau dia kata TS berserenjang PNR, so negatif 1 per 3 darab dengan MTS sama dengan negatif 1. So MTS akan dapat negatif 1 bahagi dengan negatif 1 per 3 akan dapat 3. Okay, so MTS awak dah dapat 3. So Y sama dengan, okay, MTS sama dengan 3. So Y sama dengan 3X tambah C. Untuk cari C, masukkan titik T. So 7 sama dengan 3 darab 8 tambah C. 7 tolak 3 darab 8, 24. Sama dengan C. C awak akan dapat 7 tolak 24 akan dapat negatif 17. Maka persamaan garis lurus awak untuk TS ialah Y sama dengan 3X tolak 17. Okay. Ni C 1 markah. Jawapan akhir 1 markah. M 1 markah. 3 markah untuk soalan B. Okay, sampai situ boleh?
Okay. Bila dah dapat tu, cuba cari locus. Bagi masa lah. Locus ni susah sikit kan. Saya bagi masa 5 minit. Macam lama sangat. Okay, boleh lah 5 minit. Okay. So dia kata persamaan locus K supaya jaraknya bandar TR adalah dalam nisbah 3-2. So TR nisbah dengan TK lah, KR. So KR, KT nisbah dengan KR 3 nisbah 2. Okay, so dia akan ada KT perkan dengan KR sama dengan 3/2. So T koordinat dia ialah 8 dengan 7. R koordinat dia ialah -25. Okay, so masukkan dalam persamaan awak lah. Okay, so akan ada X tolak 8 kuasa 2 tambah Y tolak 7 kuasa 2 puncakan kuasa perkan dengan X tolak tambah 2 kuasa 2 tambah Y tolak 5 kuasa 2 puncakan kuasa sama dengan 3/2. Okay. So dia akan jadi X tolak 8 kuasa 2 tambah Y tolak 7 kuasa 2 perkan dengan X tambah 2 kuasa 2 tambah Y tolak 5
kuasa 2 sama dengan 3 kuasa 2 per dengan 2 kuasa 2. Okey, sebab kita akan kuasakan belah kanan dengan belah kiri. Okey, tak nak tulis lah. Terus 9 dengan 4. So, dia akan jadi X kuasa 2 tolak 8 darab 2, 16X. Tambah 8 kuasa 2, 64. Tambah Y kuasa 2 tolak 14Y tolak tambah 49. Perkan dengan X kuasa 2 tambah 4, X tambah 4 tambah Y kuasa 2 tolak 10Y tambah 25. Sama dengan 9 dengan 4. Okay, so dia akan darab silang. Okay, so belah kiri dengan belah kanan tu, belah kiri akan semua darab dengan 4. Yang ni semua akan darab dengan 4. Yang belah kanan ni semua kena darab, bawah ni kena semua darab dengan 9. Okay, terus darab lah. Okay, so 4X kuasa 2 tolak 16 darab 4. 64 X tambah 64 darab 4. 2, 5, 6 tambah 4Y kuasa 2 tolak 14 darab 4. 56Y tambah 49 darab 4. 196 sama dengan 9X kuasa 2 tambah 4 darab 9. 36X tambah 4 darab 9. 36 tambah dengan 9Y kuasa 2 tolak 90Y tambah 9 darab 25 akan dapat 225. Okay, so kalau yang ni bawa sebelah dia akan jadi tolak. So 4 akan tolak dengan 9 dapat negatif 5 X kuasa 2. Okay. Negatif 5 kuasa 2, lepas tu X dah. 4 tolak 9 akan dapat negatif 5 Y kuasa 2. Y kuasa 2 pun dah. Negatif 64 tolak dengan 36 dapat negatif 100X. Okay, X pun dah. Negatif 56 tambah 90 akan dapat tambah 34Y. Y pun dah. 256 tambah 196 tolak 36 tolak 225 akan dapat 191. Tambah 191 sama dengan kosong. Okay, sama ada awak nak buat simbol dia macam tu ataupun 5X kuasa 2 tambah 5Y kuasa 2 tambah 100X tolak 34Y tolak 191 sama dengan kosong. Samalah. Okay. Simbol je berbeza. Okay, dapat 3 markah. So, markah akhir kat sini 1, kembangkan yang ni 1, bukan kat sini. Kembangkan yang ni. Okay, masukkan dalam persamaan 1. 3 markah lah. So, kalau boleh jangan salah lah kat sini. Sebab awak akan ambil masa yang panjang lah kat sini. Sebab ada soalan yang lebih mudah untuk awak jawab. Okay, soalan seterusnya. Tajuk vektor. Okay, cuba dulu. Saya bagi 5 minit.
OR dia bagi negatif 3x. RQ dia bagi 6y. PQ dia bagi y tolak 2x. So dia nak OQ. Oh, direct. OQ sama dengan O nak pergi R tambah R nak pergi Q. So OR ialah negatif 3x tambah 6y. Kalau yang kedua dia nak RP. R nak pergi P, R pergi Q dulu, tambah Q pergi P. So RQ ialah 6y tambah tolak y tambah 2x. Okay, akan jadi 5y tambah 2x. Okay. Satu markah, yang ni satu markah, jawapan akhir satu markah. Okay, seterusnya cuba yang B pula. Saya tak sebelah-sebelah. Cuba try yang B. Cari nilai H dengan cari nilai K. Cari vektor unit OQ. B dengan C. Dia bagi RS sama dengan 2SP, lepas tu dia kata segaris, okay, lepas tu dia kata OS sama dengan SQ. Okay. So kalau dekat sini dia ada OS perkan dengan, okay. Macam mana nak tulis? Okay, macam ni. OS nisbah SQ, lepas tu K nisbah H. Okay, so boleh per lah. So OS per dengan SQ sama dengan K per H. Okay, lebih mudah kalau awak cari OS dengan
SQ sebab dia kata dia segaris. Okay, so kalau dekat sini dia bagi RS sama dengan 2 SP. RS sama dengan 2 SP. So RS okay. So RS per dengan SP sama dengan 2/1. RS maksudnya 2/3 daripada RP. SR ialah 1/3 daripada RP. Okay, lebih mudah macam tu lah. So total dia 3 lah. Sebab tu 2/3. Lepas tu kita nak cari OS. Okay, kalau dekat sini dia cakap kalau kita buat OS yang nombor 2. B. Kalau B dia ada OS sampai dengan SQ sama dengan K per H. So OS, K. Jadikan dia lambda dulu, lebih senang. SQ. Ni tutup sikit. Okay, so OS. Ni. Okay, cari OS dulu. OS. Kat tepi sini lah, belah kiri pula. OS sama dengan OR RS. OR tambah RS. So OR ialah negatif 3X tambah RS ialah 2/3 RP. Okay, negatif 3X tambah 2/3 RP ialah tak mana ni? Okay, RP ialah tadi kita cari RP belum? Okay, kita dah cari RP dah tadi. 5Y tambah 2X. 5Y tambah 2X. So sama dengan negatif 3X tambah 2/3 darab 5. 10/3Y tambah 4/3X. 10/3Y negatif 3 tambah 4/3 akan dapat negatif tolak 5/3X. So SQ pula. So S nak pergi Q. SP PQ. SP tambah PQ. Apa kecil sangat tempat dia ni. SP ialah 1/3 daripada RP tambah dengan Y tolak 2X. Kecilkan sikit dulu. Okay, kecilkan sikit. Okay, so maksudnya 1/3 0.4 0.45 1/3 RP ialah 5Y tambah 2X tambah Y tolak 2X sama dengan 5/3Y tambah 2/3X tambah Y tolak 2X. Okay, so atas sikit lagi. Tak muat dah pula. Okay. So Y akan dapat 5/3 dan tambah 1 dapat 8/3Y. 2/3 tolak 2. Tolak 4/3X. Okay, baru masukkan dalam persamaan yang dia bagi. Okay, so dia bagi OS 10Y, 10/3Y. Mana. Okay. 10/3 ni pun kena kecilkan sikit. Oh. 10/3Y tolak 5/3X sama dengan lambda
SQ ialah 8/3Y tolak 4/3X. So 10/3Y tolak 5/3X sama dengan 8/3 lambda Y tolak 4/3 lambda X. Okay, pecahkan X dengan Y. Okay, so dapat negatif 5/3X sama dengan negatif 4/3 lambda X. Negatif 5/3X, 5/3 sama dengan negatif 4/3 lambda. So lambda akan dapat negatif 5/3 bahagi 4/3. Lambda sama dengan negatif 5. Ada negatif juga kat sini. So lambda dia samalah sebab dia segaris. Negatif 5/3 bahagi negatif 4/3. 5/4. Okay. Ni kecilkan sikit. Semua kena kecil. Okay, so lambda dah dapat. Okay, so bila dah dapat lambda, masukkan balik dalam persamaan. So, dia ada K dia sama dengan 5/4. Maka K sama dengan 5, H sama dengan 4. Penuh. Okay, dapat. Ini soalan B. Ni pun soalan B. Jalan kira dia macam bersepah-sepah sikit. Ini cari OS. Okay, boleh. Okay, soalan seterusnya. Dia nak cari vektor unit dalam OQ. Cuba try dulu.
Okay, so OQ tadi dah dapat. OQ sama dengan negatif 3X tambah 6Y. Okay, gantikan X awak dengan 3I tambah 2J tambah 6I tambah 2J. Sama dengan negatif 9I tolak 6J tambah 6I tambah 12J. So, OQ sama dengan negatif 9 tambah 6 dapat negatif 9 tambah 6 negatif 3I tambah 6J. So, kalau vektor unit negatif 3I tambah 6J perkan dengan punca kuasa negatif 3 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2. Negatif 3I tambah 6J perkan dengan punca kuasa negatif 3 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2 dapat 3/5. Kenapa 1 ah? Aduh. 9 tolak 6. Oh, dia kecilkan. Okay, 3/5. Lepas tu awak boleh, sekejap, pindah dulu ke sana sikit. Lepas tu awak boleh kecilkan, dia akan jadi dia akan jadi negatif 3I tambah 6J perkan dengan 3/5. Masuk kalkulator. So, maksudnya negatif I tambah 2J per 5 per 5. Asingkan set tu. Okay, dapat 2 markah. 1 markah. Masukkan ni 1 markah. Kan yang ni 1 markah. Okay, boleh. Soalan dia agak senang lah. Untuk yang okay, soalan seterusnya. Persatuan Alam Sekitar di SMK Seri Tanjung menerangkan tinjauan tentang hayat bagi pokok tertentu. 4 jenis. Okey, cuba cari ni. Cuba try dulu soalan 1, 2, 3. 5 markah. So, boleh dapatlah 5. Tajuk taburan kebarangkalian. Oops, sorry. Maafkan saya.
Okay, so kalau dekat sini dia nak K. So K ni maksudnya keseluruhan lah. So kalau keseluruhan ni awak tambah dia akan jadi 1. So tambah satu-satu lah. So dekat sini ada 0.3 K. 0.03 K. Tambah K per 25. Tambah 0.2. Tambah 0.35. Tambah 2 per 25. K sama dengan 1. Okay, keseluruhan dia sama dengan 1. So awak akan dapat K awak 0.03 tambah 1 per 25 tambah 2 per 25 akan dapat 0.15 K. Sama dengan 1 tolak 0.2 tolak 0.35. 0.45. So K akan dapat 0.45 bahagi 0.15 dapat 3. So K awak sama dengan 3. So kalau kat sini 0.03 darab dengan 3 akan dapat 0.09. 1 per 25 darab dengan 3 akan dapat 0.12. Okay, 2 per 25 darab 0.0 darab dengan 3 akan dapat 0.24. Okay, cari kebarangkalian bahawa lebih daripada 3. So kalau dia kata lebih daripada 3 maksudnya Px lebih daripada 3 sama dengan Px sama dengan 4. So dia nak 4 sajalah. So kalau Px sama dengan 4 ialah 0.24. Satu markah 0.4, 24 satu markah. Lepas tu selebih-lebihnya 2 pokok. So Px lebih-lebihnya kena kurang atau sama dengan 2. So maksudnya Px sama dengan 0 tambah Px sama dengan 1 tambah Px sama dengan 2. Kalau 0 dapat 0.09 tambah 0.12 tambah 0.20 sama dengan tambah 0.12 tambah 0.2 akan dapat 0.41. Okay, ni satu markah 5. Okay, semua boleh buat? Okay. Soalan seterusnya yang B. Cuba try dulu. Taburan normal. So min awak ada 86, CCMP awak ada 10, jumlah pelajar dia ada 120. Mu sama dengan 86, sigma sama dengan 10. Okay, cari dulu.
Wakilkan kebarangkalian hanya seorang pelajar yang dipilih secara robot mendapat markah antara 80 sampai 90 dengan melakarkan graf taburan normal. Okay, so awak ada P 80 antara X 90. Okay, so kalau nombor 1, P 80 X 90. So tukarkan 80 tu tolak dengan mu awak ialah mu 86 sigma sama dengan 10. So 80 tolak dengan P 80 tolak dengan 86 bahagi 10. Z 90 tolak 86 per dengan 10. P 80 tolak dengan 86 bahagi dengan 10 dapat negatif 0.6. Z 90 tolak 86 bahagi 10 akan dapat 0.4. So kalau awak lukis macam tu. Dia suruh lukis je ke? So dia ada macam ni. Okay, saya elok-elok lah sebab dia suruh lukis. So ni ialah awak punya Z. Negatif 0.6, 0.4. Dia tak nak pun dia punya kebarangkalian berapa. So yang lorik tengah-tengah. Ni FZ. Ni Z. Ni 0.4, 0.6. Okay. Tu dapat satu markah lah tukar kepada Z. Jadi satu markah lukis. Okay, so yang kedua dia kata jika satu pelajar tidak kurang daripada 80, akan dipilih untuk menyertai tugas hitung bilangan murid. Okay, so maksudnya P X dia lebih besar atau sama dengan 80. So P Z lebih besar atau sama dengan, tidak kurang kena lebih atau sama 80 tolak 86 per dengan 10. So P Z lebih besar atau sama dengan negatif 0.6. So, kalau awak lukis, dia akan jadi macam ni. Negatif 0.6. So dia nak belah kanan. Okay. So kena cari belah kiri lah daripada graf. Bukan daripada graf, daripada jadual. Jadual. Sekejap. Okay. So kalau dia nak 0.6, so 0.6 yang ni lah. 0.2743. Yang ni 0.2743. So kalau kat sini 1 tolak 0.2743 sama dengan 743 0.7257 sama dengan 0.7257. Okay, kalau ditanya bilangan murid. Okay, so bilangan murid tadi ada 120. Okay, so kebarangkalian dia 72757 darab dengan 120. Akan dapat 87 orang murid. Okay, ni dapat satu markah. Kebarangkalian dia darab satu markah. Jawapan akhir satu markah. Boleh? Okay, soalan seterusnya. Ini mudah je lah. Jadual satu menunjukkan nilai-nilai bagi dua pemboleh ubah X dengan Y yang diperolehi daripada satu eksperimen. Pemboleh ubah dengan persamaan Y sama dengan
I2 kuasa 2 QX per dengan P. Okay, lepas tu dia bagi tu, lepas tu dia kata dia kena buat plotkan Y lawan Y melawan X. Okay, so kalau dekat sini dia tak ada jadual, awak kena buat jadual sendirilah. Okay. Sekejap. Saya buat jadual dulu. So ada X dengan Y. So X masih sama, Y yang berubah. Okay, so X dengan ln Y. Okay, so 0.1. So ln tu masuk je dalam kalkulator. 0.78 dapat negatif 0.248. Negatif 0.5, ambil 2 je titik perpuluhan. Lepas tu 0.2, 2.23 dapat 0.80, 0.3, 6.05, 1.80, 0.4, 18.18, 2.90, lepas tu 0.5, 4.00, kalau 0.6, 5.00. Okey. Seterusnya saya akan buat graf. So dia ada 2 cm, 0.1. Okey. Faham? Okay. Apa ni? Sekejap. Sebab dia ada negatif. So ni ialah X. Kena label betul-betul. Yang atas ialah ln Y. So dia kata 2 cm untuk paksi bawah. 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8. Okay. Lepas tu dia ada 1 untuk ln Y. 1, 2. Negatif 1, negatif 2. Negatif 1, negatif 2. Negatif 3, negatif 4. Negatif 5. Negatif 6. Negatif 7. Cukup ke? Cukup. Okay, kalau 0.1. Kenapa negatif kat atas ni? Ya Allah. Ada negatif. 1, 2, 3, 4. Okay. 5, 6, 7. 5, 6, 7. Okay, 0.1 negatif 0.25. 2, 5 tengah-tengah. 0.2, 0.8. 0.3, 1.8. 0.4, 2.9. 0.5, 4. 0.6, 5. Okay, lepas tu garis kena semua titik. Dia kena tengoklah mana yang kena lebih. Oh, dia kena semua. Okay. So, bila awak dah buat graf, daripada graf ni, okay, sebelum awak tengok balik awak punya soalan, daripada graf, kita akan fokus dekat graf dulu. So, awak kena cari Y sama dengan MX tambah C. So, M tu ialah kecerunan.
M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. C ialah pintasan Y. Okay, so kalau M ni awak tengok dua titik yang kena. Pilihlah mana-mana. So saya pilih yang ni 0.3 dengan 1.80 dengan yang kelima 0.54. Okay. So M saya akan dapat 4 tolak dengan 1.8 bahagi dengan 0.5 tolak 0.3. So M akan dapat 4 tolak 1.8, 0.5 tolak 0.3. 11. Besar juga dia punya ni. Okay. Lepas tu dia ada C. C saya ialah negatif 1.3. C saya negatif 1.3. Okay. So daripada persamaan ni, so pintasan, bukan pintasan, paksi Y ialah ln Y sama dengan 11X tolak 1.3. Betul kena 11. 1.8 tolak dengan 0.4 bahagi dengan 0.3 tolak 0.5. Betul 11. Okay, so daripada graf ni, yang ni bila dah dapat, awak copy balik masuk dalam persamaan awak kat sini. So ada ln Y sama dengan 11X tolak 1.3. So ni daripada graf. Y besar sama dengan ln Y, X besar sama dengan X, M sama dengan 11, C sama dengan negatif 1.3. Bila awak dah keluar ambil daripada graf, awak pindahkan dia kepada awak punya ni lah. Lepas tu baru tengok soalan. Okay, dia kata nilai X apabila Y sama dengan E cos 3.2. Okay, tapi kalau dalam graf awak ialah ln Y. Tapi dia bagi Y. So tak bolehlah tengok. Okay, so awak ada Y sama dengan E 3.2. So kalau dekat dalam graf ialah ln Y, so tambah ln. Tambah ln belah kiri, tambah ln belah kanan lah. Okay, so ln Y sama dengan 3.2 ln E. So ln E boleh potong, dia akan dapat 1. So ln Y sama dengan 3.2. So daripada graf awak tu, cari 3.2 kat mana. Garis putus-putus lah. Okay, so Y 3.2 sini. Lepas tu ke bawah. X awak akan dapat 0.42. 0.42 boleh, 0.43 pun boleh. So X sama dengan 0.42. Dapat 1 markah. Okay, seterusnya. Okay, itu senanglah. Okay, so dah habis graf. Okay. Dia nak nilai P, dia nak nilai Q pula. Okay, nilai P dengan Q daripada persamaan yang diberi tadi. Okay, persamaan yang diberi ialah Y sama dengan yang ni. Saya buat turun. Y sama dengan E2QX berkaitan dengan P. Okay, so kalau dekat sini, dia nak jadikan dia ln lah supaya sama. Y awak dengan X awak ni sama. So dekat sini ada ln Y, tapi dekat sini tak ada ln Y. So kena tambah ln. Ln Y sama dengan ln E2QX per dengan P. So ln Y sama dengan ln E2QX tolak ln P. Bahagi dia akan jadi tolak. So ln Y sama dengan 2QX ln E tolak ln P. So ln E potong, tak ada. So ln Y sama dengan 2QX tolak ln P. Okay, ni persamaan awak. So Y sama dengan ln Y
X sama dengan X, M sama dengan 2Q, C sama dengan negatif ln P. Okay, so macam mana nak cari P dengan Q? Okay, so akan ada M yang pertama ialah 2Q, M yang kedua ialah 11. Okay, yang ni daripada equation, yang ni daripada graf. So, M akan sama dengan M. Baik. Okay, so 2Q akan sama dengan 11. Q sama dengan 11 bahagi 2. Q sama dengan 11 bahagi 2 akan dapat 5.5. Sama juga macam kalau cari C. So, P. 1.3. C sama dengan, salah, 1.3 kat bawah. Negatif ln P, negatif 1.3. So, ni daripada equation juga. Ni daripada graf. So, C sama dengan C. Negatif ln P sama dengan negatif 1.3. Negatif-negatif boleh potong. Ln P sama dengan 1.3. P sama dengan, okay, ln bawa sebelah dia akan jadi P kuasa 1.3. So, P masukkan dalam ni. Tekan shift ln E kuasa 1.3 akan dapat 3.669. Okay. So, persamaan ni akan dapat 1 markah. Jawapan akhir 1 markah, 1 markah. Compare dapat 1 markah, 1 markah. So, 6 markah dekat situ. Okay. So, kalau awak tak dapat markah dekat sini, sayanglah. Sepatutnya boleh dapat 10 markah. Okay, boleh tengok dulu. Okay, boleh. Ada masalah? Okay, soalan seterusnya. Ada lagi ke soalan yang boleh kita buat? Okay. Cuba try dulu. Soalan C. Cuba try A dengan B. Soalan ni mudah lah tapi ni. Selalunya student tak buat revision sangat so akan lupa.
Okay, so ada A, ada B, ada C. So ada A, B dengan C. So dia kata dia ada 100 gram arisa. Oleh arisa untuk menyediakan sejenis puding. Okay, resipi dia 100 gram. Okay, 100 gram keyword dia ialah 100. So maksudnya total dekat sini ialah jumlah sama dengan 100. So M awak akan auto dapat 100 tolak 8 tolak 4 tolak 16 akan dapat 72. 100 tolak 8 tolak 4 tolak 16 sama dengan M sama dengan 72. Okay, dia tak suruh carilah, tapi just in case nanti kita nak guna, so dah tahulah. Okay, so kalau dia kata indeks harga 2025 perkan dengan 2024. So I 25 per 24 sama dengan Q 25 per Q 24 darab 100. Okay, so kalau A dulu. So A sama dengan 7.8 per 6 darab 100. So A awak akan dapat 7.8 per 6 darab 100. 130. Kalau B 150 sama dengan B per 3 darab 100. So B akan dapat 150 darab 3 bahagi 100 4.5. Okay, kalau C 113 sama dengan 8.2 bahagi dengan C darab 100. C akan dapat 8.2 bahagi 113 darab 100 akan dapat 7.26. Betul. Senang je. 1, 2, 3. Satu markah, satu markah, satu markah. Okay, lepas tu dia suruh kira indeks gubahan. Okay, so indeks gubahan formula dia ialah indeks gubahan sama dengan indeks harga darab pemberat bahagi dengan jumlah pemberat. Okay, so pemberat dia ialah resipi dia lah berapa gram. So kita dah cari dia punya M tadi. So maksudnya I 25 per dengan 24 untuk keseluruhan 114 darab dengan 72 tambah 130 darab dengan 8 tambah 150 darab dengan 4 tambah 113 darab dengan 16 perkan dengan 72 tambah 8 tambah 4 tambah 16. So akan dapat 114 72 tambah 130 dapat darab 8 tambah 150 darab 4 tambah 113 darab 16 bahagi dengan 72 tambah 8 tambah 4 tambah 16. Akan dapat 116.56. Okay. M. Ni satu markah. Okay, ni satu markah. Jawapan akhir satu markah. Okay, cuba try C pula.
Pada tahun 2024, Harisa menjual sebekas puding pada harga RM11 dengan keuntungan sebanyak 20%. Hitung harga jualan jika ingin mendapat keuntungan sebanyak 25% pada tahun 2025. Okey, soalan ni agak susah. So kalau dia kat sini dia ada untung 20%. So maksudnya dia untung ialah 120. Sebab 100 tambah 20 akan dapat 120 lah. So maksudnya 120 bahagi dengan 100 darab dengan harga kos dia. Harga yang dia jual sama dengan RM11.50. So harga kos untuk 2024 sama dengan 120 dengan 100 bahagi dengan 11.5 yang kena bahagi dengan 120 bahagi dengan 100. So akan dapat 9.58. Okay, so kalau dia kata dia nak I 25 per dengan 24. So kena cari dulu Q25 per dengan Q24 darab 100. So I dia tadi dah dapat 116.54 sama dengan Q25 per dengan 9.58 darab 100. So Q25 akan dapat 9.58 bahagi 100 dapat 11.16. So kalau dia kata dia nak untung 25%, maksudnya 125. So 125 per 100 akan darab dengan RM11.16. So dia kena jual dengan harga RM13.96. Okay. Ni satu markah. Yang ni darab satu markah. Jawapan akhir satu markah. Boleh? Oh, sama je. Sama. Okay.